Oi. Nak pizza. Oi, macam mana nak dapat pizza? Oi. Alamak, pakai baju tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys. Sekejap Aduh, tertutup pula. Kembali lagi guys. Waduh. Kali ni kita akan bermain game Roblox. Yeay. Hai, Kak Kucing. Oi, sebut ai. Nah ya, dia memang suka berbunyi guys. Okay, kalau korang nak tanya, ada orang komen face reveal. Bang, face reveal boleh tak? Bang, face reveal. Walaupun seorang, tapi saya tetap kena sokong komen tu. Okay, nak. Sebelum tu, tepuk kursi ke tepuk inilah mungkin guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa kenal saya? Jam. Maksudnya jam, bukan mewing, jam. Siapa tak kenal saya? Siapa tak kenal saya? Sebut ada komen. Siapa kenal saya? Siapa tak kenal saya? Cakap. Siapa tak kenal? Cakap sekarang, cakap. Okay. Ya, memang saya kena apa? Memang saya kena face reveal. Ramai sangat nak face reveal. Kucingnya buas sikit. Maaf kan yang atas semua tu, korang tengok macam store kan. Sorry guys. Maaf Sebenarnya Astaghfirullahalazim. Kucing ni memang buas. Sekejap ya. Buas. Baiklah. Bawa simpang. Kucing saya ni memang bila duduk dalam bilik saya je, semua bosan nak main. Lupalah mic. Okay, jom mula main game. Takut kena. Hari ni. Milo. Kali ni ada Milo. Hari ni kita akan reaction. Bukan main game Roblox, tapi nak reaction. Faham je guys? Jom. Tunggu apa lagi? Jom kita mulakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit. Jangan the boy guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ma, jadi ke Papa pergi luar negara esok? Jadilah. Ayah janganlah risau. Papa dah suruh Mak Su jaga ayah masa Papa tak ada. Ayah tak nak duduk dengan Mak Su. Dah tu, ayah nak duduk dengan siapa? Ayah nak ikut Papa. Tak boleh lah ya. Papa dah lama kat sana. Ayah ke sekolah. Oh, sekolah. Takkan nak cuti lama-lama. Pernah cuti lama-lama. Lama ke Papa pergi? Lama, tapi taklah lama sangat. Dalam 2 minggu je. Kalau ayah Papa macam mana? Astaghfirullah tadi. Nanti ayah video call je lah Papa. Ayah duduk dengan Mak Su ya. Tak nak masuk. Kenapa?
Mak Su tak suka dekat ayah. Ayah jangan mana ada. Ya. Anak-anak dia suka bunyi ayah. Ayah budak. Ayah siapa? Habis tu macam mana? Sekejap Papa kata. Kalau Papa pengasuh jaga, ayah boleh? Okey, asalkan bukan Mak Su. Okey, nanti Papa tanya siapa ada kenal mana-mana pengasuh. Okey. I Melo. Papa dah pergi ke? Saya dah pagi ya. Ya bang. Ya. Kata sekolah. Papa tak nak kacau ayah tidur. Papa keluar awal tadi pukul 4 pagi. Jadi kan ada orang datang rumah. Siapa? Pengasuh yang akan jaga ayah lah. Alamak. Nama dia Kak Fira. Nanti dia datang, ayah kenal-kenal lah dengan dia. Okey, Papa, ayah lapar lah. Pada suruh Mak Su hantar makanan. Mak Su? Tak nak lah kalau Mak Su. Ya, janganlah macam tu. Mak Su masak sedap ke? Rugi tak makan. Mak Su cakap dia masak boba ayah ni. Favorit ayah tu. Dia tak nak. Ayah makan lah ya. Kita tak nak. Janganlah buat apa-apa risau. Okey. Apa bunyi? Ayah ni kat bawah. Kenapa? Macam bunyi orang. Maksud ke? Tunggu je dalam bilik. Pakai masuk je. Papa. Ada perempuan. Sini. Hello. Sini lah. Tak kenal. Siapa tak kenal? Dia cakap saya pengasuh ayah. Oh. Kira dah tu. Mana dia boleh masuk dalam rumah kita? Semua boleh masuk. Papa tak kunci pintu. Oh. Papa tak kunci pintu. Patutlah. Sebab takut Kak Pia datang nanti. Ayah tidur lagi. You should try it too. Baru je nengok. Dia sambal je. Dia lagi masuk sampai. Jangan hantar makanan. Dia dah makan. Sini. Duduk sini. Dah. Bobo masuk tadi. Tak. Kenapa? Tak sedap ke? Tak boleh habiskan bobo tu. Tak sebab. Makan. Tak, ayah makan apa? Makan Maggi. Uish, betul ya? Mantap. Tapi, duk kesihatan je. Macam lapar sangat. Aduh, makanan orang tak payah ambil. Kesian anak papa ni. Makanan orang tak payah ambil. Masuk. Ada barang boleh masak ke dalam peti tu? Dia beli barang. Beli barang. Oh, tu memang budak bijak. Budak bijak. Dia keluar dah? Ya. Bapa kau dia tak angkat pun. Bapa. Dia tak selesai pun. Keluar dia. Mana boleh daya. Abang kan dah pergi sisa. Tidak mimpi. Asal tak
rasa. Itu orang gila ke? Okey, ya. Ni tu. Seperti dia duduk nama. Bapak, saya tak boleh makan. Apa yang Kak Fira masak? Kenapa pula? Kotor. Benda ni cacing. Cacing. Orang gila je makan benda ni. Mabuk. Bagi ayam je lah. Ngotor lah. Benda lah. Mana boleh? Soalan nak curi. Dia boleh kecil ni. Dia tu macam sakit. Sakit jantung. Sakit dadaku. Sakit dadaku. Dan nanti air masak lagi. Jangan air masak. Tak apa je kat Fira tu. Kenapa? Pastinya Kak Fira dia menyanyi sama-sama kat bawah. Biadab dulu. Biadab menyanyi sama-sama. Biar je dah dia. Nampak. Dia cantik ke? Weh, cantik betul. Cantik kepala otak. Apa ni? Dia siapa sebenarnya? Dia gila. Bukan Kak Fira. Habis tu siapa? Dia siapa? Sebab Papa pernah jumpa dengan dekat rumah Faksa. Kejap. Lari api. Pasal nak sudah datang. Ayah. Sini. Aduh, sakitnya. Itu biasa. Dia berbuih. Maksud ayah rancang untuk bunuh ayah. Bubur tu maksud tu bagi dia racun. Itu pun ambil bubur macam segitu baik. So inilah cerita ya. Kalau korang takut, saya tak sikit. Tapi by the way, terima kasih sebab tengok video ni. Kalau korang takut, komen. Kalau korang tak takut, diam. Okay. Jumpa lagi next videonya. Assalamualaikum. Bye.